Anas, khadam dia nama Sabit Al-Bunani. Anas kita dah cerita dah tadi, dia dengan keluarga dia ni banyak simpan rambut Nabi. Bila wafat Nabi, orang duk mai jumpa, orang duk kecek, orang duk minta, dia bagi sampai tinggal selai kat dia. Rambut Nabi ni sampai tinggal selai dekat Anas bin Malik. Dia pesan dekat Sabit, khadam dia Sabit Al-Bunani ni, dia pesan apa? Dia kata hadhihi sya'ratun min sya'ri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata Sabit, dia kata ini rambut Nabi. Ini rambut Nabi. Ini saja selai yang tinggal dekat aku. Fadha'ha tahta lisani. Aku mati esok. Dia kata, aku mati esok, rambut ni buh bawah lidah aku. Rambut Nabi ni buh tahta lisani, bawah lidah aku. Qal fawada'tuha tahta lisani. Sabit kata, aku pegang amanat yang diberikan oleh guru aku, Anas bin Malik. Bila Anas mati, dia ambil rambut tu, dia bubuh di bawah lidah Anas yang dah mati ni. Fadufina, Anas bin Malik dikebumikan, wahia tahta lisani, dan rambut Nabi kekal di bawah lidah dia. Dia kata, wa qala Mu'arik al-Ajali, kata dia ni, dia kata lamma mata Anas bin Malik zahab al-yawm nisful ilmi. Mu'arik ni kata apa? Bila Anas mati, setengah daripada khazanah ilmu dunia ni sudah tidak ada. Dia kata, maksud dia apa dia? Maksud dia alimnya Anas bin Malik ini, alim sungguh dia ni.